Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atira binti Amir, nombor matrik C22A0207. Video ini merupakan pembentangan berkaitan bisnes model kanvas bagi syarikat Norbella Empire Sdn Bhd. Norbella Empire merupakan sebuah syarikat yang terlibat dalam pengeluaran dan penjualan aksesori fashion muslimah seperti handsock, stokin dan telekung. Produk yang dihasilkan oleh syarikat ini menitik beratkan aspek kualiti, keselesaan serta reka bentuk moden yang sesuai dengan keperluan wanita muslimah masa kini. Dalam usaha memperluaskan pasaran, syarikat ini turut memanfaatkan penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram dan Shopee sebagai medium utama untuk mempromosikan produk serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan melalui aktiviti live selling. Oleh itu, pembentangan ini akan menerangkan model perniagaan syarikat menggunakan kerangka bisnes model kanvas yang merangkumi 9 komponen utama yang menjelaskan bagaimana syarikat mencipta nilai kepada pelanggan serta menjana pendapatan melalui aktiviti perniagaan yang dijalankan. Komponen pertama dalam bisnes model kanvas ialah segmen pelanggan. Segmen pelanggan bagi perniagaan ini terdiri daripada wanita muslimah yang memerlukan aksesori pakaian yang selesa dan praktikal untuk kegunaan harian. Selain itu, pelajar, wanita berkejaya serta individu yang aktif juga merupakan antara pelanggan sasaran kerana produk yang ditawarkan sesuai digunakan dalam pelbagai aktiviti harian. Bagi memenuhi keperluan pelanggan tersebut, syarikat menawarkan cadangan nilai melalui penghasilan produk yang berkualiti tinggi, selesa dipakai serta mempunyai reka bentuk moden. Produk seperti handsock dan stokin direka bagi memberikan keselesaan kepada pengguna serta mudah dipadankan dengan pelbagai jenis pakaian. Bagi memastikan produk ini dapat sampai kepada pelanggan sasaran dengan lebih berkesan, syarikat menggunakan beberapa saluran pemasaran seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Selain itu, platform e-dagang seperti Shopee turut digunakan bagi memudahkan pelanggan membuat pembelian secara dalam talian. Selain itu, syarikat juga menitikberatkan hubungan yang baik dengan pelanggan melalui interaksi secara langsung di media sosial seperti sesi live streaming. Melalui pendekatan ini, pelanggan boleh bertanyakan soalan, mendapatkan penerangan tentang produk serta berinteraksi secara terus dengan penjual. Selain itu, syarikat juga memberi respon terhadap mesej dan maklum balas pelanggan bagi meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan. Melalui hubungan yang baik dengan pelanggan serta strategi pemasaran yang aktif, syarikat dapat menjana sumber pendapatan utama melalui jualan produk seperti handsock, stokin dan telekung. Selain itu, pendapatan juga diperoleh melalui rangkaian ejen dan reseller yang membantu memasarkan produk kepada pasaran yang lebih luas. Bagi memastikan perniagaan ini dapat beroperasi dengan lancar, syarikat memerlukan beberapa sumber utama seperti bahan mentah iaitu kain, mesin jahit, tenaga kerja serta penggunaan platform digital yang membantu dalam proses pemasaran dan jualan produk. Untuk melaksanakan operasi perniagaan, syarikat menjalankan beberapa aktiviti utama seperti proses penghasilan produk, pembungkusan produk serta aktiviti pemasaran. Selain itu, syarikat juga aktif menjalankan jualan secara siaran langsung atau live selling bagi menarik minat pelanggan dan meningkatkan jualan produk.
Di samping itu, syarikat juga bekerjasama dengan beberapa rakan kongsi utama seperti pembekal kain yang membekalkan bahan mentah untuk penghasilan produk. Selain itu, platform e-dagang, ejen jualan serta influencer juga memainkan peranan penting dalam membantu mempromosikan produk kepada pelanggan. Namun begitu, semua aktiviti perniagaan ini melibatkan beberapa kos operasi yang perlu ditanggung oleh syarikat. Antara kos utama termasuk kos bahan mentah, kos pengeluaran produk, kos pemasaran serta kos penghantaran produk kepada pelanggan. Secara keseluruhannya, bisnes model Canvas memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sesebuah perniagaan beroperasi serta strategi yang digunakan untuk mencipta nilai kepada pelanggan dan menjana pendapatan. Melalui model perniagaan ini, dapat dilihat bahawa penggunaan pemasaran digital serta strategi live selling memainkan peranan penting dalam meningkatkan jualan dan memperluaskan pasaran produk. Kesimpulannya, model perniagaan yang digunakan oleh Norbella Empire Sdn Bhd menunjukkan bagaimana gabungan strategi pemasaran digital, penghasilan produk berkualiti serta hubungan pelanggan yang baik dapat membantu syarikat berkembang dalam pasaran yang kompetitif. Sekian, terima kasih.